Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Salam Jumaat. Hari ini 11 hari bulan 12 11 hari bulan 12. Okey, so hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak buat pembelian di website. Okey, di website, cara-cara kita nak beli kripto di website. Sekiranya ada setup Okey, apa step-step dia? Step yang pertama, you have to log in. Selepas you log in, you dah masuk dalam e-wallet, you akan pergi kepada step pertama, pergi pada market. Normally dia akan by default dia akan terus pergi ke market. Lepas tu you akan pergi kepada pilihan-pilihan kripto yang you nak. Sama ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin ataupun XRP. Katalah contoh kita nak Litecoin. Kita pun klik Litecoin. Okay. So ini adalah carta semasa Litecoin. Okay. Price semasa. Okay, ini carta price semasa. Okay, jadi kalau kita nak beli, kita scrollkan kat bawah ni. Bila kita scroll kat bawah ni, dia ada dua. Kat sini ada buy dan kat sini ada sell. Okay, tak nak cerita sell lagi, kita cerita buy. Okay, untuk buy ada dua cara. Sama ada limit ataupun market. Okay, kalau limit ni kita nak queue harga dekat bawah ni, kat bawah, kat mana-mana kawasan yang kita nak. You can go. Boleh pakai benda tu, tak ada masalah. Ataupun you nak pakai terus market. Okay, pada harga semasa, katalah 293 ni, you nak sekarang. Okay, sekarang modal you ada berapa? Katalah modal you ada 100. Contohlah, saya kata 100. Contoh, calculator. Okay, 100. So 100 bahagi dengan 293, 293.89. 89. Apa nama? Okey. Ini adalah jumlah Bitcoin yang you boleh beli. So you letakkan kat sini 0.3402. Kalau nak buat 4 desimal pun boleh, nak buat 5 desimal pun boleh, tak ada masalah. Nak buat semua ni desimal tu pun boleh, tapi terlalu banyaklah, ambil lah. Normally orang pakai 4 ataupun 5 lah So 0.34 okey, 0.34026. Contoh yang macam tu. So you akan tekan buy. Okay. Nampak? Okay. So kalau you nak, okay, then you kena confirm. You tekan confirm, you akan dapat sama ada buy ni akan terus disubmit. Okay, kepada you punya position. Macam saya tak nak sebab saya dah ada 2 position dah ketika ni sebab saya nak tunggu ke bawah lagi. Sepatutnya kita boleh buy kan dengan cara yang macam tu. Itu salah satu cara. Okay, cancel. Okay. Jadi macam tu saja untuk kita beli, kita kena ada buat menu kat sini. Kalau dekat phone kita boleh terus masuk 50% ke daripada akaun kita, balance kita. 25% ke 75%, sebab saya tak boleh buat kat phone sebab tak berapa cantik. Okey, lepas tu katalah you nak jual. Okey, kalau tadi you dah ambil market, kalau you nak buat limit, you queuekan harga you. Daripada tadi ni, this is the amount yang you beli. Dan you kata saya nak jual 25% saja. Dan tekan dah 25%, dia akan keluar dekat situ. Okey, apabila kita dah membeli dah. Okey, bila dah kita membeli, masa nak jual nanti kita tekankan dekat sini ataupun tekan terus dekat market, terus masuk je ketik 0.34026. Terus you akan nampak terus boleh sell the position tu. Okey, itu yang kita boleh tengok dekat situ dah. Itu cara-cara dia macam mana kita nak buy di website Tokenize. Okey? Harap dia memudahkan. Pastikan akaun dah ada, semua dah complete apa semua dan baru kita boleh beli. Kalau tak, agak susah untuk kita membeli. Okey guys? So itu saja untuk saya berkongsi cara bagaimana steps untuk you nak beli kripto di website Tokenize. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.